Hai guys, lama tak nampak. So, hari ni aku sambung untuk nak jadi apa? Nak atasi aku punya anxious lah untuk nak bercakap dengan orang kan. So, hari ni aku time intern. Aku cuba bercakap dengan budak-budak diploma lah. Since aku seorang je degree dekat situ. So far okay. Diorang tak ada judge aku ke apa ke. Cuma aku macam awkward sikit sebab beza umur jauh jugalah. Tapi so far aku dah buat yang terbaik. Pasal hari ni pun aku cuba beranikan diri untuk tanya soalan dekat staff semua tu lah. Aku tahu benda ni macam susah sikit untuk aku nak berubah. Tapi hopefully aku boleh buat yang terbaik dan tak lose hope dan tak negative thinking. Sebab aku selalu macam negatif pasal diri aku lah. Aku takut macam orang akan judge tentang aku semua tu. Padahal orang tak fikir pasal aku pun. So basically aku tak patut rasa macam nervous bila nak cakap dengan orang kan. Aku kena macam ada a bit confident tentang diri aku lah. Macam tu lah aku rasa kot. So far itu je lah yang aku rasa nak luahkan. Macam tu lah.